Lampu solar yang paling puas hati beli hok ni. Ni aku pasang dah tapal aku ni. Cuba tengok ni. Yang ni saiz dia paling besar. Cuba tengok panel dia besar juga ni. Dia ada sensor dekat sini. Kita boleh buat mode sensor. Dia malap bila ada pergerakan dia terus menyala ni. Memang padu. Ni berat ni. Aku pegang ni berat ni. Siapa nak letak depan rumah memang sesuai. Nak tengok lampu dia malam ni. Malam ni aku tunjuk lampu ni macam mana dia menyala. Okey, ni lampu dia. Cuba tengok ni. Terang bagi aku terang. Sekarang pukul 1 pagi je. Pukul 1 pagi sebab apa terang? Aku buat mode malap. Aku buat mode sensor. Mode sensor ni dia boleh menyala sampai pagi cuba tengok. Yang ni malap juga Ni contoh. Dia malap macam ni. Bila ada pergerakan dia terus menyala terang. Yang ni dia terang. Sekejap lagi dia malap lagi. Sekejap. Okey, dia dah malap Bila aku bergerak dia terus menyala. Padu Siapa yang nak tekan bit kuning.